Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada warga SK Tumpak 1 yang mana menonton kami pada hari ini. Salam sepakat membina kecemerlangan. So hari ini saya selaku host anda Muhammad Amsyar Zahili daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan bersama dengan dua orang tetamu kita. Yang mana sebenarnya kami bertiga ni merupakan alumni. Alumni Sekolah Kebangsaan Tumpak 1. Kami merupakan produk daripada SK Tumpak 1 itu sendiri lah. Jadi sebelum kita melanjutkan perbicaraan kita hari ni, kita seeloknya berkenalan dululah dengan tetamu kita yang ada sekarang ni. Mungkin tetamu kita yang pertama. Saya Fatih Sabrina binti Azaman daripada IPG Kampus Kota Baru. Dan saya Nur Fatihah binti Ramli daripada IPG Kampus Sultan Mizan. Ya. Dan hari ini merupakan hari terakhir kami lah. Sepanjang 2 minggu kami berada di sini untuk menjalani PBS, iaitu pengalaman berasaskan sekolah. Dan hari ini merupakan hari terakhir kami dan kami akan pulang ke kampus masing-masing. Ada yang pulang ke Kota Baru dan saya dan Fatihah sendiri akan pulang ke kampus Sultan Mizan Besut. Jadi seperti yang semua sedia maklum, saya dah bagi tahu awal-awal tadi, kami merupakan alumni SK Tumpak 1 itu sendiri. Dan sekolah ni sebenarnya menjadi tempat lahir kami lah, boleh katakan tempat lahir. Pembentukan identiti kami bermula daripada sini. Jadi sebelum kita melanjutkan perbicaraan kita, dah bersedia dengan soalan? Ya, bersedia. Sedia? Okey, sebenarnya saya ada sediakan beberapa soalan lah. Mungkin pertama sekali untuk pembuka kata lah, mungkin Cikgu Sabrina dan Cikgu Fatihah boleh bagi ceritakan apa kenangan yang paling manis sepanjang 2 minggu PBS di sekolah Tumpak 1 itu sendiri. Bagi saya lah, panjang 2 minggu berada di sekolah ni, banyak kenangan manis yang saya dapat. Okey lah, utamanya bila kita masuk kelas, cara kita untuk berinteraksi dengan murid tu sendiri. Saya nak kawal kelas lah. Cara untuk kawal kelas, cara untuk kita tengok teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah yang cikgu-cikgu lama kita mengajar. Untuk kita sesuaikan dengan diri kita dan untuk kita mempersiapkan diri kita menjadi seorang guru dan nanti. Seterusnya, antara kenangan manis juga, of course lah, bila kita datang sekolah lama kita jumpa dengan cikgu-cikgu lama kita kan. Bila kita jumpa dengan cikgu-cikgu lama kita tu, kita dapat macam bina balik hubungan yang telah lama terlerai. Macam tu lah, sebab bila kita dah masuk sekolah menengah ke, dah masuk IPG semua, mestilah kita macam hubungan tu dah tak rapat macam dulu. Ya, betul. Jadi bila saya datang PBS balik ke sekolah lama ni, kita dapatlah macam bina balik hubungan tu, dapat berinteraksi dengan cikgu-cikgu kita, dapat bertanya khabar. Ramai lagi cikgu yang bersama waktu dulu yang ada lagi sekarang? Alhamdulillah ramai lah. Contohnya Encik Salimah, Cikgu Azamri. Cikgu matematik? Cikgu matematik. Cikgu bola? Cikgu bola. Kalau dari Cikgu Fatihah sendiri? Okey, bagi saya pula, kenangan manis bagi saya bila saya dapat berinteraksi dengan murid dalam kelas masa kita dapat relief kelas kan. Jadi masa tu kita buat aktiviti bersama murid-murid, jadi kita lebih mengetahui apa yang mereka mahu. Contoh kita tanya soalan cita-cita mereka, apa nak jadi, apa yang mereka mahu untuk menjadi ciri-ciri guru yang cemerlang ke, kalau diorang nak jadi guru kan. Lepas tu kenangan lain pula, saya dapat bertemu semula dengan guru-guru yang mengajar saya. Contohnya Teacher Menhana yang mengajar subjek Bahasa Melayu, Cikgu Hazman yang mengajar subjek matematik saya. Saya ingat lagi masa saya dah jenam, Cikgu Hazman selalu rotan saya di tangan sebab saya tak siap kerja sekolah. Tapi alhamdulillah sekarang saya dah kembali ke sini dan menunjukkan bukti kepada mereka yang saya berjaya menjadi seorang guru lah. Berkat lah. Saya tertarik lah dengan isi yang dilontarkan tadi. Betul lah, saya tertarik dengan yang Sabrina bagi tadi. Kita dapat bina balik hubungan dengan guru kan. Sebab waktu kita sekolah rendah dulu, kita nak rapat dengan cikgu, kita just kadang rapat lah. Sebab kita tahu cikgu dulu garang dengan kita kan. Betul.
Tapi bila kita dah meningkat usia sekarang ni, cikgu dan kita ni dia punya hubungan jadi lain lah. Kita jadi makin rapat. Kawan dah. Ibarat kawan dah. Tapi dia still lagi cikgu kita still lagi hormat dia sebagai cikgu. Kena hormat. Tapi itulah yang membezakan. Dulu mungkin cikgu selalu marah-marah, sekarang ni cikgu bersukaria dengan kita sebab dia rasa kita dah berjaya, dia rasa dia dapat hasilkan, dia dapat lahirkan murid yang bagus. Okey. Menarik. Jadi untuk soalan kedua, tipu lah kalau tak ada cabaran sepanjang PBS ni. Mungkin boleh kongsikan cabaran yang ada sepanjang 2 minggu berada sini. Cabaran. Banyak juga cabaran tu. Tapi antaranya lah. Kalau macam kan kita PBS, kita memerlukan masa dan juga kita kena set time untuk kita pergi interview. Kita kan kena temu bual pentadbir, guru, murid dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu lah macam boleh kira sebagai cabaran sebab kita perlu sesuaikan kita punya masa kita punya masa dengan masa orang yang kita nak temu bual tu. Contohnya guru besar dia ada masa free dia, pentadbir lain pun ada masa free dia. Jadi benda tu kira mencabar lah sebab masa semakin singkat. 2 minggu tu kejap je. Betul. Sekejap je. Jadi kita kena lah macam kejar benda tu kan. Kalau macam tak dapat temu bual untuk minggu yang pertama, kita kena kejar untuk minggu yang kedua. Sebab ni dah kira minggu last. Dah hari ni pun dah kira hari yang last dah. Ya, betul. Tu je lah. Yang selebihnya bagi saya rasa kalau macam kita masuk kelas tu, kita nak kawan-kawan murid kan susah sikit kan. Kalau macam ada relief ke, kita nak try untuk kawal tu susah. Betul. Sebab murid-murid sekarang tak macam dulu dah. Faham? Dah. Mungkin dari side Cikgu Fatihah. Okay, cabaran bagi saya rasa saya bersetuju dengan Cikgu Sabrina sebab kita kena ikut jadual pentadbir yang guru besar pergi apa sebab diorang kan tak ada masa free selalu kan. Jadi kita kena set time, mungkin petang ke tengah hari ke. Jadi selain itu cabaran saya rasa masa yang diberi 2 minggu tu terlalu singkat lah untuk kami explore sekolah ni untuk membina hubungan dengan pihak-pihak sekolah, kerani, tukang kebun dan juga untuk bercakap dengan pengurus kantin dan sebagainya lah. Okay, betul lah. Saya setuju dengan Cikgu Sabrina dan Cikgu Fatihah. Betul lah. Masa yang singkat ni jadi cabaran yang paling utama lah. Sebab kita kembali ke sekolah lama kita. Jadi kita rasa kita nak spend time banyak lah. Kita nak berbual dengan guru-guru. Kita nak tabur bakti balik lah ke sekolah lama kita. Tapi sebabkan waktu yang menceburi kita, 2 minggu sahaja kekangan masa. So kita kena terima lah. Yang mana hujung minggu ni kita kena balik kampus masing-masing. Okay. So soalan seterusnya, bagi pendapat Cikgu Sabrina dan Cikgu Fatihah, Cikgu rasa apa program yang dijalankan kat sekolah ni yang Cikgu rasa bagi impak yang sangat-sangat besar kepada kemenjadian murid? Saya rasa program API lah. Program API. Program API tu dia singkatan tu apa? Program API tu satu akronim untuk Program Arkitek Pembangunan Insan. Faham. Dia kira untuk program tu guru setiap panitia lah akan bagi ucapan lah selama 5 minit setiap pagi hari Ahad sehingga hari Isnin sampai hari Rabu. Hari Isnin sehingga hari Rabu. Sebab hari Ahad kita ada perhimpunan, hari Khamis kita ada bacaan Yasin. Jadi itulah yang cikgu berdua rasa yang bagi impak positif lah kepada murid. Jadi cikgu setuju lah. Yang mana program API tu sendiri dapat meningkatkan mutu murid, mutu kemenjadian murid tu sendiri. Setuju lah. Setuju lah dengan pihak sekolah yang mengadakan program seperti dalam ni. Dalam program API tu guru memberi ucapan dalam 5 minit macam tu lepas murid pergi rancangan RMT, rancangan makanan tambahan bermula dari 7:35 pagi hingga 7:45 pagi kan. Jadi guru yang ditugaskan tu mengikut panitia lah, mungkin tajuk yang diberi tu contoh bahasa Melayu, simpulan bahasa. Kalau pendidikan Islam tentang
hormat menghormati orang tua, Adab lah, adab. Ya, adab sirah-sirah Nabi. Faham? Jadi mungkin soalan yang terakhir lah ni. Soalan yang terakhir. Tapi nak jujur Jujur. Soalan ni soalan cepu mah tapi jujur. Okay, sepanjang 2 minggu berada di sini. Boleh tak cikgu, saya nak satu-satu. Cikgu Sabrina bagi rating sepanjang 2 minggu berada kat sekolah ni. Dan selepas bagi rating 1 hingga 10, justifikasi kan Alamak. rating tu. Saya bagi rating 10/10 lah. 10. Sebab apa? Sebab saya bagi 10/10 tu sebab kan kita kan banyak maklumat-maklumat yang kena kita peroleh kan. Jadi semua maklumat tu saya rasa macam dah complete dah. Dan of course lah, saya seronok sebab tu je. Faham? 10/10. Cikgu ada? Okay, bagi saya pula, saya bagi rating mungkin 9/10. 9. Mana satu lagi? Satu lagi mungkin kekurangan sebab 2 minggu ni kita tak ada banyak program sangat di sekolah ni. Jadi aktiviti kita interview guru sahaja, lepas tu melawat kelas-kelas dan juga relief kelas. Lepas tu Tengok bola sepak. betul, kita ada aktiviti, kita tengok bola sepak, lepas tu kita tengok kejohanan bola baling MSSD tu. Lepas tu saya bagi 9/10 tu sebab sekolah kita tak ada padang. Jadi kita pinjam padang sekolah jiran sekolah kita, itu SK Tumpat lah. Jadi kejohanan bola-bola itu berlangsung di sana lah. Faham? Kalau sebenarnya saya bersetuju dengan Cikgu Fatihah. Kalau orang tanya saya rating, saya tetap akan bagi 9/10. Tapi jawapan hujah dia lain lah. Sebab yang satu lagi tu, saya tak puas hati sebab 2 minggu tak cukup. Betul. 2 minggu yang betul-betul tak cukup. Kalau lebih daripada 2 minggu, Puas lah. lebih daripada 10 saya boleh bagi. Mungkin banyak lagi pengalaman yang kita boleh dapat. Ya, sebab kami ni alumni SK241, jadi tentulah banyak benda yang kami nak buat, banyak benda yang kami nak explore lagi. Dulu kami explore, datang sini role kami sebagai murid, dan sekarang ni role kami dah berbeza dah sebagai guru pelatih. Jadi itu sahaja untuk podcast kita hari ini. Terima kasih kepada tetamu kita, Cikgu Sabrina dan Cikgu Fatihah, kerana meluangkan masa. Semoga kemudian harinya terus maju jaya menjadi guru yang terbaik, terbilang, cemerlang dan gemilang. Jadi itu sahaja untuk episod kita kali ini. Jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.